Hai, aku perut. Kau nampak aku besar kan? Aku rasa berat sangat. Kau ingat aku buncit sebab banyak lemak je ke? Hei, tak sebenarnya. Aku buncit sebab kawan aku kat dalam ni dah penuh dengan sampah yang kau simpan bertahun-tahun. Hai, aku usus. Korang tengok dinding aku ni. Penuh dengan kerak sisa makanan yang tak keluar. Korang makan macam-macam. Tapi korang tak cuci aku. Inilah yang jadi punca korang rasa lesu, kulit kusam dan perut makin ke depan. Aku dah tak larat nak proses. Sebab tu aku simpan je jadi toksin. Tepi semua. Aku lendir raja. Tugas aku bukan sekadar bagi hampa membuang, tapi aku masuk untuk mencairkan kerak-kerak lama yang melekat kat dinding usus tadi. Bila usus dah bersih, barulah si perut tadi boleh kempis balik. Hampa akan rasa ringan. Dan yang paling penting, sampah lama tu semua keluar habis. Amalkan istiqamah 2 biji pagi dan 2 biji malam. Lepas habis 2 botol penggunaan, hampa akan rasa keajaiban. Ramai yang sujud syukur. Sebab dulu nak solat pun susah sebab perut sangkut. Sekarang badan rasa ringan gila. Ada yang kata, lendir raja ni memang power. Segala kerak hitam keluar habis. Perut pun dah tak nampak macam mengandung 5 bulan. Korang yang dah lama simpan sampah dalam perut tu, jangan biar sampai melarat jadi kanser usus. Saya syorkan sangat, ambil set 2 botol terus. Jauh lebih murah, jimat dan rawatan cuci usus ni jadi lebih maksima. Klik beg kuning sekarang.